Ayat ni adalah daripada surah Al-Baqarah ayat 284 hingga 286. Dan ayat ni menceritakan apa? Banyak kan. Setiap daripada satu ayat ni 284 cerita yang lain Allah letakkan cerita lain. 285 Allah letakkan kisah ayat yang lain. 286 Allah letakkan kisah ayat yang lain. Okey. Jadi sebelum tu kita tengok dulu. Okey. Daripada tajuk ni apa objektif pembelajaran yang kita belajar? Yang pertama, objektif pembelajaran ini adalah murid dapat membaca dan menghafal ayat 284 hingga 286. Surah Al-Baqarah secara desain dengan betul. Maksudnya dengan betul apa? Dengan bertajuk. Okey. Yang kedua, objektif pembelajaran ini adalah murid menyatakan inti sari ayat berkaitan tajuk secara desain dengan betul. Maksudnya apa makna inti sari ayat? Apa yang terkandung dalam ayat ni? Kejap lagi kita akan belajar. Jadi awak kena tahu apa yang dimasukkan Allah dalam ayat. Kita kena belajar tentang ayat Quran. Kenapa kita kena belajar tentang ayat Quran? Kenapa orang Islam ni kena belajar tentang ayat Quran? Satu tu kita baca je. Boleh tak kalau kita tak belajar? Boleh tak? Kita wajib sebenarnya belajar tentang Al-Quran. Walaupun Al-Quran tu kata Al-Quran adalah betul, Al-Quran tu adalah petunjuk. Tapi kalau kita tak faham sesuatu yang kita baca, contoh awak tak faham bahasa Inggeris, awak baca buku bahasa Inggeris, baca je. Adakah awak boleh, awak dapat tak pengajaran yang ada dalam buku? Sama dengan apa dalam bahasa apa? Bahasa Arab. Anak-anak kita kena baca maksud dia, terjemahan dia. Dan tak cukup sekadar maksud dia. Sebab Al-Quran ni ada dua benda. Ada maksud tersurat, ada maksud tersirat. Ada yang kita baca, kita boleh terus faham. Ada yang kita kena ada guru, kita kena ada orang yang perlu kita tafsirkan, terjemahkan, baru kita tak semua benda dalam Al-Quran kita boleh tafsirkan sendiri. Itu yang dijadi orang jadi tugas sekarang apa? Tafsirkan Al-Quran dengan akal fikiran semata-mata. Lepas tu selesai. Itu yang menjadikan orang selesai. Kalau awak perasan ada soalan itu tentang Al-Quran dan hadis dalam peperiksaan kita disebut pasal apa? Dia kata Al-Quran dan hadis ni adalah petunjuk. Jadi jelaskan juga. Ingatlah soalan peperiksaan tu kan. Tapi saya tak tahu lah awak boleh tak faham. Periksa nanti saya bagi awak. Saya pun harus dengar. Okey. Jadi kita tengok dulu muka surat 13. Okey. Sebabnya kita dah biasa dah baca ayat ni setiap pagi kan. Kita berguna waktu bacaan surat. Okey, kita akan ulang bacaan sebanyak 3 kali. Saya nak sebut tengok dekat buku masing-masing. Yang tak boleh baca satu part tengok je. Yang boleh baca buka tu buka. Baca sama-sama. Tak rugi pun baca yang buat sama-sama bagi. Yang baik pahala. Fikir pahala dan bagi dia dah dapat pahala. Lepas tu baca buat lagi dapat pahala lagi. Ada orang yang nak pahala ni. Tak apalah ni pun saya pahala dah banyak. Saya dah boleh masuk juga pahala. Ada tak? Kalau tak ada kita baca sama-sama. Okey, sebelum tu kita mulakan bacaan kita yang umur depan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey. Saya nak awak baca ikut saya dulu. Lepas tu baru kita baca. Saya baca, awak ikut. Lepas tu habis dah 3 ayat baru lagi 2 kali tu kita baca sama-sama. Okey, boleh? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis
يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين tempat berhenti dia jawab berhenti macam surat 16 kasih duit ke kotak surat 16 kasih ke kotak satu lagi duit. Okey, baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah fayaghfir liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu
حسبتم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا